Kita orang Cina kan dekat Malaysia macam kelas kedua tau, second class. Kita bukan first class citizen. Saya bagi satu kisah untuk saya tutup soalan ni. Beberapa tahun lepas, saya dalam Grab. Waktu itu pemandu saya adalah rakyat Malaysia, keturunan sama dengan saya, berbangsa Cina. Dan saya faham dari mana dia datang. Dia kata, "You tahu kita orang Cina kan dekat Malaysia macam kelas kedua tau, second class. Kita bukan first class citizen." Saya dengar, saya faham. Lepas tu saya tanya dekat dia, "Uncle," saya panggil dia uncle lah. "Uncle, kita membesar tengok cerita Hong Kong kan, betul tak?" Betul. TVB Hong Kong, Young and Dangerous kita tengok. Saya tanya dia, Uncle pernah pergi Hong Kong tak?" "Tak pernah." "Uncle dekat sini ada rumah tak?" "Boleh lah, sekarang bawa Grab. Adalah, rumah sudah ada, rumah teres lah, tiga bilik, kecil lah, tak ada besar mana. Dalam 1,000 lebih square feet saja." Saya kata, "Uncle, bayangkan saya dengan uncle jadi first class citizen dekat Hong Kong. Sebagai orang Cina, majority di situ orang Cina cakap Cantonese, kita first class. Uncle tahu tak, harga hartanah di Hong Kong berapa?" Saya bagi tahu kat dia, "Uncle, masa saya balik dekat Hong Kong, ngam-ngam mereka ada launching property baru. Belum banner. Launching saja 200 square feet habis jual." Saya tanya dia, "Uncle tahu tak berapa harga?" 200 square feet. Dia fikir, 200 square feet macam mana mau tinggal. Saya kata, "Uncle, 200 square feet dekat Hong Kong 5 juta Hong Kong dollar. Habis jual." Lepas tu mereka launch 400 square feet. 400 kaki persegi. 10 juta Hong Kong dollar bersamaan dengan 5 juta, lebih kurang 5 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan, 5 juta ringgit untuk 400 kaki persegi. Okey tak? Saya kata, "Uncle, itu harga 10 juta dengan 5 juta untuk itu rumah saja tau. Belum termasuk parking. Parking satu lagi 1.8 million Hong Kong dollar. Untuk parking saja. Kereta baru 700,000. Parking lagi mahal dari kereta." Saya kata, "Uncle, kita kat Malaysia, kalau pergi kedai mamak, sekarang ni kedai mamak roti canai satu berapa? Saya dah lupa. Kadang-kadang kita bayar je kan, scan bayar balik RM1.50. RM1.50, makan 2 lah roti canai, boleh tak? RM3. RM3 bersamaan dengan $6 Hong Kong. Tuan-tuan dan puan, RM6 Hong Kong dollar, apa kamu boleh makan dekat Hong Kong? Elak. Elak. Tak ada. Sana kurang-kurang mau makan 50 ke 100 Hong Kong dollar sekali makan. Sewa satu bilik, letak katil, toilet dekat sini, satu katil, lebih kurang 6,000 Hong Kong dollar, RM3,000 Malaysia, satu bilik. Saya kata, Uncle, sekarang Uncle kita lah second class citizen kat Malaysia. Uncle punya rumah 1,000 lebih square feet. Bayar berapa? Dulu installment. Dulu beli banyak murah, 100 lebih ribu saja. Bayar pun installment pun mungkin dalam 400-500 saja. Sudah habis. Saya kata, Uncle, 400-500 bayar 20-30 tahun, sudah habis bayar. Dapat 1,000 lebih square feet punya rumah. Dekat Hong Kong habuk pun tak dapat. Uncle, mau jadi first class citizen dekat Hong Kong, ataupun so-called dia kata second class citizen kat Malaysia. Saya kata, Uncle, kadang-kadang kita ni bila banding, kita hanya banding yang cantik-cantik. Saya tak nafikan Malaysia ni tak sempurna, betul tak? Ada tak kekurangan? Ada kekurangan. Tapi namakan saya negara mana yang tak ada kekurangan. Dan saya berani cakap sebab apa? Saya dah pergi 30 lebih hampir 30 buah negara. Malaysia tak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan Malaysia, dia adalah jauh lebih baik dari banyak negara di serata dunia. Dan jangan lupa, pasport Malaysia adalah pasport, 10 pasport yang paling power di dunia, yang kita boleh travel ke hampir 200 buah negara tanpa memerlukan visa. Sayang tuan-tuan dan puan,
Kalau dalam keadaan kita dah mengecapi semua itu, hanya kerana ada benda kita tak puas hati. Ada. Saya pun ada benda tak puas hati. Saya pun ada benda tak puas hati. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya tulis. Tetapi jangan kerana kita tak puas hati hari ini menyebabkan anak cucu kita pada masa hadapan merana kerana keputusan emosi yang kita ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Anta wahabul 'ata